Hai semua, hari ini saya berada di Astana Kemensah dan saya akan bawa semua tour 3-story luxury semi di belakang saya ni. Sebelum tu, Astana Kemensah ni sebenarnya terletak lebih kurang 14 km je ke ataupun dari KLCC, dan saya suka dengan kawasan ni sebab apa? Dia dikelilingi yang kejauhan. Selain daripada tu, hanya terdiri daripada 2-story terrace, 3-story semi dan 1 luxury bungalow. Untuk tu, info lanjut akan saya letakkan di bahagian description di bawah video ni. Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan. Kita mulakan tour kita ni dengan bahagian exterior semi ni dulu. Dari segi desainnya, dia menggunakan modern and contemporary design. Dan sebaik tuan-tuan perempuan sampai ke depan rumah ni, akan tuan-tuan nampak satu metal gate, auto gate. Sebenarnya rumah ni dibina atas tanah yang ikut kontur tanah ni. Jadi lebih stable lah. Okay, so sebaik kita masuk kawasan posh ni, kita akan nampati satu tile flooring siap dengan konkrit slab posh. Okey, ni kalau tuan-tuan perempuan mungkin kalau kata nak tambah ataupun nak extend bilik depan ni pun insya-Allah boleh. Dan setengah owner kat sini dia buat macam railing lah, glass railing macam balcony. Okey. So panjang lebar posh ni lebih kurang 20 kaki kali 25 kaki lah. Justru muatlah 2 ke 3 kereta dalam satu masa, ataupun nak buat extra pun boleh. So ada buffer kat sini lebih kurang 10 kaki. Okey, yang mana kat sini tuan-tuan mungkin tempat-tempat untuk santai ataupun outdoor sitting area pun boleh, tak ada masalah. Dari segi luas tanah ni total keseluruhan ni dia adalah lebih kurang dekat 3000 kaki persegi. Binaan dia pun lebih kurang 3500 kaki persegi anggaran. Dari segi bilik tidur ada 6 bilik tidur, 7 bilik air. Okey, sekarang kita sampai ke bahagian dining. Ini adalah dining. Okey, di samping teras ni so ada dining area, boleh akses. So kalau tuan-tuan perempuan mungkin nak ada different vibe kan, boleh buat outdoor dining area kat sini. Ni yang menarik rumah ni, kita ada satu container dibuat daripada metal. Okey, so yang mana tuan boleh akses ke dapur kat bahagian ni. Dan menariknya lagi, belakang ni ada satu lagi akses untuk masuk ke rumah ni melalui container ni. Dan buffer dia ataupun dia punya jarak ni lebih kurang lebar lebih kurang 7 kaki lagi lah. Alright, jom kita masuk ke dalam rumah. Masuk. Okey, sebelum kita masuk ni, tuan-tuan akan disambut dengan satu oversize solid wood door. Okey, dan kat sini ada foyer. Okey, agak special juga. Mungkin tuan-tuan perempuan boleh letakkan gambar family ke ataupun ada piala ke apa kan, boleh letak kat kawasan ni. Dan tile kat sini adalah 2x2, pakai modern contemporary metal. Okey, dari segi living dengan dining ni, dia panjang lebih kurang 42 kaki wall to wall lah Okey, dan saya suka sangat konsep rumah ni sebab apa dia boleh buka ni. Dia punya door ni, sliding ni, dia boleh buka mungkin sampai habis. Dan selain tu juga, ni menarik satu lagi. Gini sliding window. Pun boleh buka. Jadi kalau tuan-tuan nak different vibe ataupun kalau macam ada majlis, event dan sebagainya, okey, boleh juga buka kawasan living ni. Dan juga macam saya cakap dia masa kita kat luar tadi, ni kat bahagian dining, kita boleh akses ke bahagian teras ni. Jadi kalau tu nak different vibe lah nak buat apa, outdoor dining area ataupun ada majlis ke, ada function ke, kawan-kawan ramai sedang ramai, boleh gunakan kawasan ni, boleh buka. Okey, so ialah bahagian dining. Ceiling height lebih kurang 10 kaki. Okey, dan sampai kita ke bahagian dry area ni, dry kitchen. Okey, yang mana dah siap dengan marble slab dan juga siap dengan soft close lah. Okey, dah buat siap-siap lah soft close. Dan di sebelah kiri saya ni, ini adalah guest room lah kalau ikut dalam floor plan asal dia adalah utility room. Tapi mungkin sebabkan dia muat kurang queen size bed lah, boleh muat. Tapi kalau tuan perempuan mungkin nak lebih orang kata apa, practical, mungkin boleh buat akses terus daripada utility room ni pergi ke toilet ni, ke bathroom ni. Okey, untuk guest dan sebagainya. Okey, kita actually sampai ke bahagian ni saja. Tile ni, kalau tengok tile ni ada 2 different tiles, yang mana ini dah bahagian backyard lah. Okey, tapi owner dah pun buat container kat sini, bilik ataupun container area, yang mana lebih kurang panjang lebar dia lebih kurang 12 kali 25 lah kaki. So agak spacious, siap dengan fan. Okey, dan tuan-tuan perempuan boleh juga buka ni, fleksibel lah. Jadi tak adalah rasa kepam kan, akan rasa lebih natural. Dan selain tu belakang ni pun ada lagi 7 kaki backyard Okey, ni adalah wet area, wet kitchen. Okay, so kalau nak buat heavy cooking semua boleh kat sini. Kat atas ni ada satu lagi bilik. Ni mungkin nak tuan-tuan nak buat
office ke ataupun nak buat bilik study ke sebagainya kat atas ni kontena ni. Dan menariknya ada satu bilik mandi, ada satu bathroom, yang ketujuh lah kat atas ni. Okey, jom kita nak tingkat atas pula. Jom. Untuk menuju ke tingkat atas ni, kita akan melalui few anak tangga, lebih kurang 5 ke 6 lah. Setiap set ni ada lebih kurang 3 set anak tangga ni. Dan suka untuk saya cadangkan lah, menangkan rumah ni 3 story. Mungkin lah tentu kalau tuan-tuan ada idea ke ataupun ada extra budget ke, boleh tambah lift kat kawasan ni. Sebab saya rasa nampak macam muat lah untuk tuan-tuan nak bina satu lift, okay, ke tingkat atas semua. Okay, kita ada solid wood handrail dan juga metal railing. Okay, dekat sini tingkat 2 ni kita ada 2 bilik tidur dengan 2 bilik air. Kita start dengan sebelah sana dulu. Okay, di mana dekat sini size dia lebih kurang besar juga, muat dah king size bed. Dan saya suka juga sebab dia boleh buka lah cuma belakang ni okay, dia nampak apa nama kontena kat belakang ni lah. Okay, set dengan wardrobe area, set dengan attached bathroom. Okay, jom kita keluar tengok bilik master pula. Okay, so ada satu walkway sini menuju ke bilik master ni. Alright, sampai bilik master ni kita ada solid wood oversized door. Okay, dan ketinggian ni lebih kurang 9 ke 10 kaki lah sebab tolak pasal ceiling. Okay, kat sini ni adalah bahagian balcony. Okay, so mungkin saya mencadangkan tuan-tuan kalau kata ada extra budget ataupun nak different vibe lagi, boleh tambah access untuk menuju ke bahagian balcony kat sini. Seperti mana jiran dah tambah dengan glass railing dan sebagainya. Okay, ini adalah wardrobe area. Boleh tambah wardrobe kat sini. Dan ini adalah master bathroom dan lengkap dengan sink, his and hers dan dengan batak jacuzzi. Okay, jom kita naik ke tingkat paling atas. Untuk naik ke tingkat atas kali ni, kita akan lalui sama juga macam tadi, 3 set anak tangga, lebih kurang 5 ke 6 kaki saja. Okay, dia punya anak tangga tu. Okay, kat sini persoalan ni, kat mana dah naik sampai tingkat 3 ni kan? Dia punya family area, punya balcony ke? Takkan tak ada kan? Rumah luxury property, takkan tak ada kan? Okay, so saya akan tunjukkan. Pertama sekali, daripada tangga tadi, satu bilik tidur. Okay, yang sangat spacious, dia muat juga king size bed, siap dengan attached bathroom dan siap dengan tempered glass wall sampai ke atas. Ini maknanya natural lighting memang easily boleh masuk. Mungkin dia suai tak boleh buka lampu pun tak apa. Alright, ni kita ada lagi another bedroom attached dengan bathroom, juga muat king size bed. Okay, the last but not least, melalui walkway ni kita akan menuju ke bahagian family area. Okay, yang lebar pun lebih kurang 25 kaki. Menariknya lagi, dikelilingi dengan tempered glass wall. Okay, siap boleh buka lagi tadi yang saya akan tunjuk. Siap dengan attached bathroom. Okay, so memang sini mungkin nak buat macam AV room ke, atau kalau nak beli privacy pun boleh tutup. Sebab dia memang ada frame lah, slot untuk buat pintu. Okay, kita tengok bahagian balcony dia. Okay, balcony special sebab ada lebih kurang lebar 5 kaki dengan tempered glass. Lepas tu dia L shape. L shape. Okay, sampai ke depan. Okay, memang nice sekali. Orang kata apa, nak ambil udara sejuk, nyaman kat sini kan. Sebab sini pun dekat-dekat dengan kejauhan kan. Jadi memang orang kata apa, serene, memang breezy, boleh dengar bunyi burung dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton video house tour saya pada kali ini. Dan dengan itu mohon komen, like dan subscribe. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan next punya video house tour saya selepas pada ini. Dengan itu, terima kasih dan jumpa di next episode.